start. Settle lah. Setak kemah kat Semuki Dataran Camp untuk minggu ni. Settle. Cuaca kejap panas kejap ni. Makan kemah dia start. Buka yang kemah hitam tu. Untuk langsir tu boleh lampu camping. Itu masak Maggi. Bini tadi aduh penat lah korang ni. Tu rumahnya kat dah boleh lah tu. Gigi siap-siap keluar. Tak, saya fikir kalau ada nak laki macam mana lagi dahsyat. Semukis Dataran Camp ni keadaan dia sekarang ni. Jam pukul 2.37. Masih banyak lagi tapak-tapak kosong. So kita orang bawa balik beli makan tengah hari. Order makan tengah hari je. Inilah. Tu dia. Itu paling best, tak payah pakai pasang fly langsung. Oh. Mungkin Dataran Camp. Menangkap ikan dengan menggunakan handphone. Kalau apa nak belajar, boleh belajar. Kali ni kasi buat lah. Okay, jam dah nak pukul 5 Kalau tidak, apa makcum. Tak dapat ada video. Starting dah bakar-bakar ni. Malam ni kalau tak kambing, ayam. Tak ayam, lembu. Ikan-ikan tak main lah. Tak kena dengan tema je lah. Tak kena tema. Jangan nyudahi kedai luar tu sudah. End up dia. Order apa? Tom yum. Nasi goreng. Pattaya. Makan kat luar tu lah. Senang. Balik tidur je. Nyudah dia lah kedai. Macam minggu lepas macam tu lah. 7 suku ni jam sekarang dengan 7 suku. Orang terpaksa bakar lagi ni balik sebab boleh lepas hujan nyamuk dia nyamuk gajah punya nyamuk. Belum berapa lagi dah gigit kokau punya. Tadi kita orang pasang asap lah. Ni keadaan sekarang ni kat Semukis. Oh, penuh orang camping tu. Seberang sungai ni jalan nak masuk tu pun ramai. Hajin lagi dah penuh. Orang sini lah tapak dia. Masih lagi ada ruang lah. Nyamuk dia teringat. Pukul 7 suku sekarang. Menu makan malam kita. Oh, pergi camping tapi makan kedai. Ini baru betul ride and camp. Sempat lagi tu beli burger lagi kan. Lupa nak pergi beli ni lah. Apa dia? Suasana malam pukul 10.44. Baru balik daripada makan. Dah ni tak masak malam. Ini keadaan campsite. Ini campsite kita orang. Lampu yang dekat camp memang dah sedia ada terang. Tambahkan lagi dengan lampu-lampu yang kita bawa. Dah macam padang bola. Ni suasana dia. Suasana malam kat sini. Kali ni aku set up open je. Tidak open.
halnya lah. Dia tak makan lah. Tapi okey tak? Sama kata orang ni okey. Biasa je lah. Kampung dia awak. Tak ada ni tak ada lah biasa. Tadi berapa makan seorang bayar ni? Berapa seorang bayar? Lah abang Awam. Masih zaman untuk budak tu. Tapi ingat dah gede. Ya. Dah pula orang ikan boli kata gapak 2 kali ikan aku ah. Bila Ustaz? Kalau polis ni dia gede pada kita. Oi, bawa tu belaka mata. Ah, Berjaya dia. menu kita sarapan pagi. Cucur ikan bilis adabi. Memang terbaik. Memang terbaik. Malasnya nak menyimpan. Kemon ni lah dia feeling camping. Dah pasang nak mengemas pula. Aduh. Oi, kat pukul 11 dah. Patutlah dah buka-buka. Tapi cuaca macam pukul 8. Nampak. So, kita mula dengan beg besar lah. Beg besar dalam ni ada sleeping bag. Ada apa nama ni, hammock, fly, barang-barang yang besar lah dalam tu. Nampak kemas. Okay, ni yang ni camp bag. Satu set ni dalam tu. Okey, ni kalau tak salah barang-barang elektronik. Ocean Pack 10 waterproof ni, ni lah. Yang ni pula yang Ocean Pack yang ni barang-barang dapur. Maggi segala apa kejadah lah. Kopi semua dalam ni. Ni beg sandang ni barang-barang personal lah. Macam charger, phone apa semua ni di dalam ni. Ni pole. Ni meja canvas yang kecil lipat. Comel je. Okey, yang hijau ni Ocean Pack kecil ni. Waterproof. Dalam tu baju hujan. Ni botol air 1 liter. Ni barang-barang gulung gigi, sabun apa semualah. Kipas, tablet aku ni patutnya masuk dalam beg. Tapi aku nak mandi dulu. Jadi tukar. Ini wash bag, bawa duit lah. Ni minyak apa semua ni. Standby. Ni barang-barang ni lah untuk kita bakar malam tadi. So tu kursi belum pack lagi. So kawan-kawan semua dah packing dah. Ada yang tengah duduk relax santai lagi, menunggu time nak mandi. Lambat sangat ni kemasnya. Kita nak ambil feel. So yang member camper depan kita orang jiran ni pun dah kemas-kemas. Ni ada lagi kemah yang besar-besar ni. Diorang 3 hari 4 hari kat sini. Cuti sekolah dah start kan. Anak-anak seronok. Okey, ni set up motor Syed simple je. Dia pakai camp bag dengan kemah yang ni single tent tu. Pakai white suku je boleh masuk. Gagah tau. Gila, sporin 3 batang lah. Masih tak patah lah tengah lalu off-road. Ni si motor Along PG1 Cun keluar. Setup simple je. Barang dia banyak. Motor aku tak lagi. Alright, kita pergi mandi. Pergi mandi. Oh, ada rakit. Okey, terjun lah. Budak-budak naik pun tenggelam. Ya.
Okay, banyak camper yang dah kemas-kemas nak balik. So kita orang pun dah settle kemas dah ni. Barang-barang semua dah masuk dalam motor. So tinggal nak mandi je lah. Last balik. Cuaca tengok lah. Cuaca sekarang dia kejap dia panas, kejap dia mendung kan. Cepat saya naik rakit. Aduh, segan-segan pula naik lah. Main okey ni kalau abang naik. Oi. Tak apa, putus tali semua. Okey, last sebelum kita balik. Kita orang sebelum balik, kita orang nak mandi dulu dekat sungai. So barang-barang semua dah packing kan. Jadi air terjun ni sejuk lah. Air terjun pula, air sungai ni jadi sejuk. Siap ada rakit. Budak-budak tu buat. Tu dah Syed dah berenang jadi dugong lah kat dalam tu. Dia dah jadi dugong lah. Along tak nak mandi. Sejuk kata je. Dah lama dah tak naik rakit ni. Hasil buatan anak tempatan ni. Aduh, rakitnya awal-awal dah lubang. Itulah bocor. Dia buat 2 lapis je. Boleh buat pelampung je lah. Aduh, saya main kat tempat cetek, main kat dalam lah. Boleh ikan gigit. Lepas tu atas budak mancing. Lagi tak apa, ikan datang lah. Dia dapat tengah tadi tu, tengok. Apa dia umpan dah pakai. Okey, kita orang dah siap dah. Balik lah. Balik lah. So, kita orang dah clear. So, motor pun, barang semua dah atas motor. Nak gerak balik.